Nampak macam menyelerakan aja mie rebus ni. Memang betul-betul sedap. Ini adalah mie rebus kesukaan Permaisuri. Jomlah kita serbu di restoran Gerai di TRX. Inilah tujuan utama kita orang nak cuba mie rebus kesukaan Permaisuri. Banyak juga menu lokal dekat sini. Apa-apa pun ini menu pilihan kita orang. Time aku datang ni waktu tengah hari memang penuh lah geng. Inilah gambar kenangan bersama dengan golongan diraja. Suasana dalam restoran ni memang cantik, sesuai untuk mereka yang suka bergambar. Nampak macam mewah, tapi korang jangan risau, harga sangat berpatutan. Jiwa mamak tu ada lagi geng. Teh ais dan kopi ais tetap ada. Kita tambah dengan green plum juice. Ini pula kek onde-onde. Yang ditunggu-tunggu dah pun sampai. Mie rebus dan juga beef burger. Risau tak kenyang, kita tambah lagi satu menu, nasi kerabu ayam berempah. Inilah di antara menu-menu yang kita orang order tadi. Nampak mengancam kan? Semestinya kita mulakan dengan mie rebus. Kuahnya sedang-sedang aja, tak pekat tak cair. Untuk suapan pertama, memang mantap. Nak lagi kik, tambah cili ni baru high level, berapi geng. Untuk nasi kerabu pula datang dengan kuah yang berasingan. Pandai-pandailah kita campur kan. Disertakan sekali dengan sayur yang segar. Ayam berempahnya, tengoklah tu portion dekat sini boleh makan 2 orang tau. Jomlah kita cuba beef burger pula. Homemade punya ya. Untuk gigitan pertama memang lembut dagingnya. Ini kalau dekat dengan rumah aku, mau hari-hari aku order ni. Last sekali kita cuba kek onde-onde. Ditaburkan dengan sedikit kelapa parut dekat atas. Masuk aja ke dalam mulut, terus menari-nari di dalam mulut aku. Apa yang best dekat teh ais ni sebabnya tak manis, boleh minum banyak. Sama juga dengan kopi ais ni. Untuk green plum juice ni pula sangat menyegarkan. Sampai menyanda aku dibuatnya. Korang boleh datang di restoran Gerai. Apa tunggu lagi geng? Boleh try.